Semasa dia naik H12, dia naik area code H12. Bila kita buka ni, kita dah jumpa dah. Dia punya switch ni patah. Ni switch ni angkat. Kod 12. Masa Panasonic kalau naik ke area H12, switch ni lah punca dia patah lah. Ada kena bantai tu patah. Skru tadi kita buka. Dia tak boleh sambung kat kaki belakang. Boleh bypass lah, dia patah lah. Kau kena belakang dah. Yang asal. Kau belakang. Dah. Dah. Okey. Berpelak, adik, berpelak. Okey, buka dulu. Cat. Kau belakang. Boleh tak? Okey. Biasa, bila mau Panasonic. Dah boleh spin dah. Cuba tekan tu. Tekan yang bagi belakang. Okey, kita tekan lama. Tekan lama. Kau jangan bagi belakang. Nak pergi belakang tekan. Boleh apa Jangan buat. biar. Okey, faham. Tarik.